Untuk payung aktiviti outdoor ni memang bersaiz besar, memang sangat sesuai lah. Untuk duduk 2-3 orang dekat bawah ni pun memang tak ada hal. Memang sangat sesuai lah untuk pemancing-pemancing ataupun aktiviti outdoor yang lain. Tanpa bercerita banyak lagi, jom saya review. Untuk payung ni siap sedia sekali dengan beg. Dia memang sangat mudah lah untuk korang bawa payung ni ke mana-mana saja. Untuk aktiviti outdoor seperti memancing ataupun berkemping ke, ataupun nak pakai di mana-mana pun memang sangat sesuai untuk payung ni. Alright, ini dia payung dia. Jom saya tunjuk macam mana nak pasang dia. Ada satu tiang dekat dalam ni. Dekat dia punya beg ada satu side poket kecil dekat sini. Dia letak besi tajam untuk kita cucuk dekat atas tanah. Besi ni kita kena pasang pada tiang dia. Okey, ini tiang dia dan ini dia punya besi untuk kita cucukkan pada tanah. Okey, kita pasang dulu kat sini. Dekat sini ada trip macam skru dekat sini. Okey, kita pulas-pulas sehingga ketat. Pastikan betul-betul ketat dan kemas. Lepas tu kita boleh cucuk di mana-mana dekat atas tanah ni, kita boleh cucuk. Okey, bila dah cucuk di atas tanah dia punya tiang, kita boleh buka dia punya payung. Payung dia pun memang besar, memang sangat sesuai lah untuk pemancing-pemancing, aktiviti outdoor ataupun nak bawa pergi piknik pun boleh. Itu dia geng. Bila kita dah buka payung ni macam ni, kita boleh pasangkan kepada tiang yang kita cucuk di atas tanah tadi. Memang besar geng. Memang sangat sesuai lah untuk pemancing-pemancing, aktiviti outdoor memang sangat sesuai. Payung dia pun memang besar. Boleh 2-3 orang duduk bawah ni. Sesuai sangat lah untuk pemancing-pemancing ataupun aktiviti outdoor. Lagi satu, kalau cahaya matahari sebelah sana, kita boleh bengkokkan dia punya payung. Itu dia. Jadi untuk harga dia mampu milik sahaja payung ni. Payung ni pun besar, memang sangat sesuai lah untuk aktiviti outdoor seperti memancing, berkemping, piknik ataupun sebagainya. Memang sangat sesuai. Harga mampu milik, boleh dapatkan segera.